ramai. Kaunter 2 Bel. Kaunter 2. Tak ada orang lah Bel. Baru lagi, awal lagi ni. Mana ada orang. Ini tunggu kat sini. Orang belum Bel. Ramai. Bel. Ini makan. Ini tempat makan. Tuan suara 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 test mic suara 1, 2, 3. Begitu berbangga yang begitu aku rasa tadi semangat untuk meneruskan pengajian, tidak dalam nak membantu keluarga ataupun nak meningkatkan pendidikan dalam diri sendiri. Setuju. Kalau kita lihat sendiri yang banyak bila Muhammad Datuk Haji Muhammad Jamil bin Muhammad Syukur keluarga expo kita mesti terkuasa Perumahan dan Pertukaran Negara Johor daripada beruncang. Saya ingat pada hari kita bila anda belajar, anda berjaya dengan pulang ke tanah air, duduk dekat Melayu, duduk kat kita nak dengar semangat. Saya dah lupa. Dari mana? Iri ya. DJ saya ni Masya Allah. DJ ni walaupun ramai tak ada betul tak? Ada apa cakap? Saya dah tahu. Okey, here we go. Maju! 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 Bukit Permai. Ayo, kita berikan tepukan paling gemuruh pada Yang Berhormat Datuk. Maju! 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 Keteruja menyaksikan pemimpin tersohor negeri. Kebanggaan kita dapat sampai bersama. Para hadirin diminta untuk terus berdiri bagi sama-sama kita menyanyikan lagu Bangsa Johor dan Negaraku. Dipersilakan. Dan seterusnya berbahagia Dato' Zainal Abidin bin Jinin Timbalan Ketua Bahagian. Yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil bin Bistan, Naib Ketua Bahagian. Yang berbahagia Puan Nurul Nada binti Abdul Aziz, Ketua Wanita Bahagian. Tuan-tuan perempuan yang
sekalian, serta dibagikan penerima insentif mahasiswa anak Johor. Difahamkan di Bukit Permai seramai 1,132 orang, Dun Bukit Batu seramai 871 orang, dan juga Dun Senai 1,682 orang. Dan tetapkanlah iman mereka agar senantiasa teguh di jalan-Mu, ya Allah. Ya Anisan Munqati'in, kami menadah syukur atas segala insentif, bantuan dan keprihatinan yang dihidupkan oleh Kerajaan Negeri Johor. Berkatilah usaha kepimpinan negeri, kukuhkanlah semangat keprihatinan mereka, dan jadikanlah setiap bantuan sebagai cahaya kebaikan yang memberi manfaat kepada rakyat. Berikan kepada mereka kekuatan melaksanakan segala amanah dan berkhidmat kepada rakyat. Moga setiap sentuhan kasih itu menjadi pengubat beban, penyuluh harapan, dan sumber ketenangan bagi mereka yang memerlukan. Jadikanlah bantuan kasih Johor ini sebagai jambatan kasih, mengikat hati dan tanda cinta sebuah negeri kepada rakyatnya. Ya Allah, lindungilah rakyat negeri Johor, amnya untuk negara Malaysia daripada bala dan bencana, wabak dan penyakit, kesusahan dan keburukan. Ampunkanlah dosa kami ada tanggungjawab yang tidak terlaksana. Jadikanlah kami di kalangan insan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Allahumma sarif anna wa an yang di-Pertuan Agong, wa an Raja Pemaisuri Agong, wa an Pemangku Sultan Johor, wa Cik Puan Mahkota Johor, wa anil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al-bala'a wal waba, al-amrad wal asqam, al-fitan wal mihad, wa azil anna wa anhum asy-syukuka waz-zunun wal awham. Bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saya cakap sekejap sini, jangan risau. Yang terima kasih kepada pengacara majlis Tan Aida. Terima kasih kepada Ustaz Faizal yang membacakan doa untuk kita. Yang saya hormati, saya kasihi ayahanda saya Datuk Zainal Abidin Pinjidin Ibadat Ketua Bahagian. Terima kasih tu dapat hadir pada hari ini. Saudara Fadil bin Misnan, yang Ketua Perangkat Ketua, saudari atau Puan Ajak Nur Nadia binti Abdul Aziz selaku Ketua Wanita Perangkat Ahli Majlis Bandar Putra, saudara Kamal Ulum, Ketua Pemuda, Ketua Kampung, Ketua Pemuda, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita dapat hadir. Saya sangat teruja hari ini kita dapat berjumpa dengan semua mahasiswa-mahasiswi yang datang ke Dewan Bandar Putra. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bagilah tepukan kepada anak-anak kita ini semua. Hari ini untuk Dun Bukit Permai dan Dun Bukit Batu. Sebelah petang ni untuk Dun Senai. Jadi untuk makluman semua, penerima tahun ini mendekat 5 Sebab tu sebelum tu saya nak sampaikan salam yang amat berhormat Menteri Besar Johor Datuk Hafiz bin Ghazi. Terlebih dahulu batin dan saya ingin menjunjung kasih setinggi-tingginya kepada duri yang amat muda Pemangku Sultan Johor atas keprihatinan, dukungan serta perhatian berterusan terhadap kebajikan rakyat, termasuk masa depan pendidikan anak-anak. 2025 Johor telah mencatat pelaburan paling tinggi dalam Malaysia, 110 bilion. Kita kalahkan Kedah, kita kalahkan Selangor, kita kalahkan Pinang. Ini adalah berkat semua kepimpinan daripada atas sampai ke bawah, termasuk doa ibu dan bapa-bapa. Kedua, bila nak ukur kemajuan sesuatu negeri dari segi ekonomi, kita ukur melalui KDNK, keluaran dalam negara kasar.
sini kekal bersama di tempat masing-masing kerana selepas ini Muhammad Datuk akan menyantuni kekal bersama 30 penerima dari Dua Bukit Permai dan juga Dua Bukit Batu. Dan kami mohonlah untuk kita sebagai bukti untuk mengangkat berkat pada hari ini. Saya Nazli bergambar. Saya Alhamdulillah para penghulu kita pada dari sini, tuan kita daripada tadi disebut Okey, kita ada Benito, mahasiswa Johor. Okey, angkat kan? Benito, mahasiswa Johor. Bila pergi Johor sebagai tanda penghargaan kita. boleh ni. Okey. Okey, kita akan ambil gambar dulu. Kemudian baru kita ada buat laungan ya Kak Rin ya. Kita ada buat laungan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ambil gambar dulu. Selepas tu kita ada nak rakam sedikit ucapan. Nanti saya cakap terima kasih, ramai-ramai cakap Menteri Besar Johor. Seterusnya saya akan cakap maju Johor, maju sebanyak 3 kali. Yang lain sama dengan Johor. Jadi maju Johor, maju Johor, maju Johor. Okey? Okey, kita ambil gambar dulu. Okey, sedia. Terima kasih Menteri Besar Johor. Mula. Ramai-ramai sahut belakang Menteri Besar Johor. Okey. MB Johor, kita singkatkan MB Johor. Terima kasih. Maju. 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 Baik, terima kasih diucapkan kepada anda semua yang terlibat bersama menjaga bersama pagi. Bolehlah kita doa sana untuk next minit apakah corak istimewa yang disediakan. Right, terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga dengan kehadiran anda pastinya memberikan apa orang kata keceriaan, kegembiraan. Okey, saya minta semua penerima untuk tukar berada di tempat masing-masing kerana anda yang akan dituliskan. Terima kasih. Okey. Untuk menjamu selera dan jualan yang telah disediakan untuk beliau. Baik, Boleh. sebagai Pak Datuk sedang menyambut Bantu Johor. adalah kesudian anda bekerja bersama dan sekiranya selesai sudah anda menerima insentif ini dan anda pernah terima Kalau kau ke atas. Ngigat tempat. sebagai lapan syawal ini dipersilakan kami amat menghadapkan anda agar juga diperkatakan Ambil air ni. Air ambil ni. Nyok air urian tau mah. Minum air. Ambil air botol. Nah, kau makan mie eh? Kau makan mie lah. Kau kasih lah. Sik. Oh, klaim lah. Kita habis klaim lah. Habis klaim. Wah, ini buat. Buat.
cream. Jadi Dewan Pemuda Putra Bandar Putra Pinang Simpan dalam biak. Simpan dalam biak atau tenuan ni. Betul, nak ambil ais krim nak. Pemimpin berjiwa penuh rasa kita sediakan yang dibayar. Itulah dia yang boleh katakan sekali-sekali dapat kita gambarkan bersama dengan pemimpin yang cukup besar. Kita sediakan di sana rumah dan wali. Oleh kami bersyukur mesti kita rasa berumah dan okey, dan mungkin juga diberikan saya dapat memberikan bersama dengan terima kasih di atas kepada Nak ambil ais krim. Ini nak ambil ais krim ini. Ais krim, ais krim. Ais krim. Okey, terima kasih bang. Dah ni. Ais krim, balik dapat ais krim. Ramai orang ambil duit bantuan untuk sekolah punya. Semoga semua adik-adik memberikan keterimaan, Dah nak habis ni. Ais krim ni.